Assalamualaikum. Hari ini aku berada di rumah orang kaya berempat Indra Shah Bandar di Pekan Pahang, iaitu rumah bosku. Biasalah aku ke sini ke pejabat YB aku Datuk Nizar untuk menghantar permohonan-permohonan daripada rakyat yang memohon bantuan kepadanya. Dulu rumah ni cukup meriah masa bosku ada, tapi sekarang dah sunyi sepi. Rumah ni pula bersebelahan dengan istana Tengku Mahkota Pahang kami. Yang aku nak kongsi dengan korang, di belakang rumah bosku ni terdapat Sungai Pahang, di mana di sinilah bosku selalu meluahkan perasaannya menghadap Sungai Pahang, memikirkan masalah rakyat. Tapi semenjak bosku tak ada, kawasan ni dah jadi hutan rimba. Tapi Alhamdulillah, bila aku sampai pada hari ini, aku tengok kawasan ni dah terang, dah cantik dah. Yang mana di sinilah aku terkenalkan bosku memikirkan hal kita semua. Alhamdulillah, aku mendapat rasa satu petunjuk yang mana 26 Disember 2025 final kes bosku di mahkamah. InsyaAllah bosku akan dibebaskan. Bosku akan menang kes. Apa yang aku nak beritahu korang, bosku mengatakan dia tak heran percintaan dendam tu. Dia tak nak dia dibebaskan atas asas simpati. Dia nak dia menang kes ni, membuktikan selama ni dia difitnah. Dan bosku, Alhamdulillah, aku dengar cerita daripada wada-wada yang mengatakan bosku dah nak khatam dah Quran. Bosku mengambil kesempatan bila duduk di penjara ni untuk menunaikan solat dan beribadah. Semoga Allah membebaskan bosku. Kami tunggu bosku. Kami tunggu supaya bosku menerajui balik keadaan sekarang yang dah semakin huru-hara termakan sumpah lanat bosku.